Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton yang saya hormati. Baiklah, tanpa melenggangkan masa lagi, izinkan saya mengenalkan diri saya. Nama Airin Izaquan dan hari ini saya akan membincangkan satu perkara yang sangat penting, iaitu media sosial yang menjerumus kepada seks bebas. Di zaman digital sekarang ini, media sosial seperti TikTok, WhatsApp, Instagram dan Facebook telah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Kita scroll sewaktu makan, kita tengok sewaktu rehat, malah pun sebelum tidur kita masih di skrin. Tapi kita kena sedar satu perkara, penggunaan media sosial yang tidak terkawal boleh membawa kepada seks bebas. Maksudnya, hubungan seks di luar perkahwinan dan yang lebih parah lagi, tanpa rasa tanggungjawab. Kajian kami menunjukkan bahawa aset yang terlalu mudah untuk didapati berkenaan seksual, gaya hidup bebas dan hubungan tanpa batas di media sosial semuanya menyumbang kepada peningkatan masalah sosial dalam kalangan remaja hari ini. Dan kami juga dapati ramai yang tidak didedahkan dengan pendidikan penggunaan media sosial dengan betul. Mereka tidak tahu cara tapis maklumat, tidak pandai menilai mana kandungan yang lebih baik. Dan yang paling penting, mereka tidak fikir kesan jangka panjang setiap tindakan yang mereka laku atas talian. Salah satu contoh daripada kajian kami, ada seorang perempuan baru 16 tahun terjebak dalam hubungan maya. Mula-mula sembang biasa, tetapi akhirnya berakhir dengan perbualan lucah, gambar tidak senonoh tersebar dan akhirnya trauma, malu dan tekanan emosi. Inilah realiti sebenar. Media sosial bukan sekadar hiburan. Ia menjadi ruang untuk membentuk cara fikir dan tingkah laku seseorang. Apa yang kita lihat, dengar dan kongsi, semuanya ada kesan dalam kehidupan seharian. Jadi, untuk kita bincangkan lebih lanjut lagi dan bagaimana kita sama-sama boleh menangani gejala seks bebas melalui media sosial, mari kita teruskan dalam podcast penuh selepas ini. Jumpa di sana, jangan ke mana-mana. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua penonton. Anda sedang mendengarkan podcast yang khas daripada saya. Dalam episod ini, kami akan membincangkan satu isu yang kian membara dalam kalangan remaja, iaitu media sosial menjurus kepada seks bebas. Bersama saya pada hari ini adalah 3 panelis hebat yang daripada latar belakang berbeza-beza. Ada yang besar, kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Salim, pakar psikologi UiTM. Saya Muhammad Aris Aidik bin Azizan, kaunselor dari Hospital Kajang. Saya Muhammad Syamah Rizal bin Syamsuddin, pelajar terbaik Universiti Teknologi Mara. Wow, hebat sungguh korang punya latar belakang. Okey, so soalan pertama saya, apakah faktor utama yang menyebabkan remaja ni semua terlibat dalam kelakuan seks bebas? Baiklah, terima kasih saudara Ashraf atas jemputan. Untuk teruskan dengan topik kita pada hari ini, faktor utama yang kami kena pasti tentang perkara ini ialah pengaruh rakan sebaya. Kebanyakan individu, terutamanya remaja, cenderung meniru kelakuan rakan mereka apabila terdedah kepada gambar atau video berunsur seksual. Contohnya, ada individu yang mula menonton gambar atau video porno daripada umur 9 tahun. Hal ini kerana dihasut oleh rakan mereka. Bukan itu sahaja, persekitaran keluarga pun memainkan peranan besar kerana kurangnya pemantauan ibu bapa dan kegagalan memberikan pendidikan seksual awal menyebabkan remaja mencari maklumat sendiri dari media sosial. Kita juga mendapati bahawa kurangnya pendidikan literasi digital menyumbang kepada masalah ini.
ramai remaja tidak diajar bagaimana untuk mendapatkan maklumat menilai kandungan yang sesuai atau memahami akibat jangka panjang dari setiap tindakan dalam talian. Itu sahaja pandangan daripada saya. Oh, faham. Terima kasih terhadap pandangan Tuan Salihin. Seterusnya, pada pendapat anda, apakah kesan terhadap individu yang melakukan seks bebas ini? Terima kasih kepada host. Oleh itu saya akan memberi pandangan saya tentang seks bebas. Antara kesan utama yang kami dapati daripada kajian ini sangat membimbangkan. Yang pertama, ketagihan pornografi dan seks. Media sosial jadi pintu masuk kepada kandungan yang lucah dan akhirnya menyebabkan ketagihan. Yang kedua, perbuatan onani. Perbuatan onani disebabkan takut untuk melakukan seks fizikal. Ramai remaja memilih onani sebagai alternatif. Tapi ini pun boleh memberi kesan fizikal dan psikologi. Yang ketiga, tekanan emosi. Kajian menunjukkan 71.4% remaja rasa bersalah dan menyesal selepas terlibat dalam seks bebas. Dan jangan lupa, ada risiko kehamilan luar nikah, penyakit kelamin dan kerosakan sistem reproduktif. Tambah lagi, dari aspek sosial, remaja yang terlibat dalam seks bebas sering mengalami stigma masyarakat. Mereka dijauhi, dipandang hina dan hilang sokongan sosial, terutamanya jika diketahui hamil luar nikah atau mengidap penyakit kelamin. Ini menjadikan mereka lebih terasing dan cenderung untuk berulang kali melakukan kesalahan yang sama kerana hilang motivasi untuk berubah. Kami juga dapati bahawa pelajar yang ketagih pornografi mengalami penurunan prestasi akademik dan hilang minat untuk berinteraksi secara sihat dan dengan rakan sebaya. Sebaliknya, mereka suka bersendirian dan melayan rangsangan seksual secara maya. Itu saya akan memberikan kepada Jigal. Apa ni bagi acap lah. Terima kasih Tuan Rizadi terhadap pandangan yang bagus dan bijak. Seterusnya, soalan terakhir kita malam ini, Syam Harizal, apakah langkah mengatasi masalah ini? Pada pendapat saya, isu ni perlu ditangani dengan pendekatan holistik. Pertama, pendidikan agama dan nilai moral perlu diterapkan dari rumah dan sekolah. 48% responden kami bersetuju pendidikan agama mampu mencegah seks bebas. Kedua, ceramah dan program kesedaran perlu diperbanyakkan di sekolah, masjid dan media massa. Ketiga, ibu bapa perlu lebih peka, kawal dan pantau penggunaan media sosial anak serta wujudkan komunikasi terbuka. Yang keempat, pihak berkuasa dan platform media sosial perlu menyaring kandungan. 46% responden bersetuju bahawa larangan terhadap penyebaran pornografi perlu ditegaskan. Dan paling penting, remaja itu sendiri perlu menjauhkan diri daripada konten lucah dan menanam nilai malu dalam diri. Selain langkah pencegahan yang disebutkan tadi, pendekatan psikospiritual juga boleh digunakan. Ini termasuklah bimbingan melalui kaunseling agama, bengkel, pembangunan sasiah dan aktiviti kerohanian yang menguatkan jati diri remaja. Pihak sekolah juga digalakkan untuk menumbuhkan unit pemantauan media sosial di mana pelajar boleh melaporkan penyalahgunaan atau kandungan berbahaya secara rahsia. Kerjasama antara kerajaan, institusi pendidikan, NGO dan penyedia platform media sosial sangat penting untuk melaksanakan strategi perlindungan holistik bagi golongan remaja. Terima kasih atas pendapat semua. Dapat kita simpulkan bahawa media sosial adalah alat yang boleh bawa kebaikan atau keburukan. Tetapi apabila digunakan tanpa bimbingan, ia boleh menjadi punca kepada keruntuhan moral, khususnya dalam bentuk seks bebas dalam kalangan remaja. Jika anda pendengar adalah ibu bapa, guru atau remaja sendiri, ingatlah bahawa perubahan bermula dalam diri sendiri. Gunakan media sosial secara bertanggungjawab dan jadilah ejen penyebar nilai yang baik. Sekian
Sekian saja daripada kami. Jangan lupa untuk kongsikan episod ini dengan rakan-rakan anda agar lebih ramai mendapat manfaat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.